ni nak tengok sini ni alim tak alim pada ni. Tengok daripada syarah Al-Quran. Mata boleh pada syarah pun boleh pada dengan murid yang mohon. Sebab susah sangat pada matan tu nak faham. Jadi pada pun buatlah syarah. Ni nak cerita bukan nak cerita yang tu, cuma nak cerita kat syarah dia ni. Tengok cara pada terjemah bahasa Arab dia tu. Nak cerita pada ni dia punya bahasa dia tu. Pada ini dia punya istilah-istilah perkataan Arab tu teliti sungguh. Tengok pada letak apa. Dan rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Sebab apa pada rahmat Tuhan kita dah sebut wassalatu wassalam tu kan. Wassalatu wassalam rahmat apa semua tu. Sebab apa tak rahmat? Sebab apa? Kalau selawat daripada Allah yang tu dipanggil rahmat. Kalau selawat daripada malaikat yang tu dipanggil istighfar, minta ampun. Kalau selawat daripada manusia yang tu dipanggil doa. Tengok pada yang letak apa? Dan rahmat Tuhan tu. Dan rahmat Tuhan. Nampak tu teliti dia punya tu kan. Kalau kita kalau terjemah selawat kat Nabi tu tu je lah. Selawat macam tu kan. Selawat tu ke mana? Ada masa dah situ tu kalau nak teliti kita. Sama juga tu pada yang letak alhamdulillah segala alhamdulillah puji-pujian bagi Allah. Selalu kita letak terjemah segala puji bagi Allah. Tapi sebab apa pada tak letak. Tu sebab yang letak puji-pujian nampak tu. Kalau yang letak puji-pujian sebab apa? Nak kita teliti apa ni. Kalau segala pujian jami'ul hamdi atau bukunya hamdi ada panjang cerita dia tu. Tapi nak cerita alhamdulillah kita nak cerita ni istilah pada tu pakar dalam istilah alim. Nak cerita alim tu alim sungguh pada Allah hebat ulama-ulama dulu nak itulah